Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh melontarkan sindiran terhadap MIC yang didakwanya bersikap tidak tetap dalam menentukan hala tuju politik, khususnya berkaitan cadangan untuk meninggalkan Barisan Nasional. Dalam satu hantaran di Facebook, Dr. Akmal menyatakan bahawa MIC dilihat gagal menunjukkan pendirian yang jelas apabila menyuarakan keinginan untuk menyertai Perikatan Nasional, namun pada masa yang sama masih menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berpandangan, keadaan itu menggambarkan sikap tidak konsisten serta kekurangan ketegasan dalam membuat keputusan. Yang mabuk ini bila ada pihak cakap mahu keluar tetapi akhirnya tidak keluar walaupun mesyuarat agung tahunan sudah bersetuju untuk keluar. Yang mabuk ini juga bila mahu menyertai PN tetapi pada masa sama masih mahu kekal menyokong Perdana Menteri. Ini tahap mabuk paling tinggi, katanya pada Isnin. Dr. Akmal berkata demikian sebagai reaksi terhadap laporan sebuah portal berita bertajuk Zahid yang mabuk kuasa, bukan kami, yang memetik kenyataan daripada pemuda MIC berhubung kedudukan parti itu dalam BN. Sebelum itu, pada Ahad, pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, memaklumkan bahawa pihaknya masih belum menerima sebarang surat rasmi daripada MIC berkaitan usul untuk menarik diri daripada gabungan tersebut. Ahmad Zahid turut menasihatkan semua parti komponen BN supaya menilai secara mendalam setiap keputusan yang ingin diambil, terutamanya melibatkan tindakan meninggalkan gabungan yang telah disertai sejak sekian lama, lebih-lebih lagi dalam suasana politik yang sentiasa berubah.